Manchester United jadi botol kalah kepada Tottenham Hotspur. Sejujurnya dah tak ada lagi cara yang lebih lembut untuk menggambarkan kelab kita sekarang. Banyak yang tanya Abam lah, PM Abam, DM Abam, apakah perasaan seorang fans Manchester United 24 jam selepas kalah dalam Europa Finals? Perasaan Abam sekarang, perasaan itulah apabila kau sedar yang kamu akan sentiasa diingati sebagai kelab yang beri piala besar pertama kepada Spurs sejak berpuluh tahun. Melekat bro, macam bau durian kat jari kau lepas makan. Semua emosi ada lah. Sedih ada, marah ada, terutamanya kan dengan cara permainan kita hari itu, yang orang guna 5G tapi reflex goalkeeper kita macam dah modem, lambat siut. Yang midfield kita pula Taufu sumbat pun lagi keras bro. Striker, orang tanya striker, apa itu striker? Abang tak tahu apa itu striker sejak tengok Manchester United main musim ini. Dan subs, aku dengar Amorim dah tunggu sampai tahun depan baru dia nak buat subs. Itulah yang buat aku geram sangat bro. Tapi guys, apa yang lebih merungsingkan lah dan buat Abang ni alang-alang meroyan lah, ialah implikasinya Manchester United tak masuk dalam Europe. Ini bukan setakat yang takut orang kecam ke apa. Abang dah biasa bro. Orang buat muka aku jadi memes tu aku dah biasa bro. Aku yang jadi viral kan, betul tak? Tak kisah. Tapi kan, korang tahu tak yang kita terlepas minimum 70 juta hanya untuk masuk dalam UCL sebagai pelengkap jadual. Kalau menang lebih banyak, memang lebih banyak duit yang masuk. Daripada duit itulah kita berpeluang beli Gyökeres lah, siapa lagi Ryan Cherki lah, dengan kampung dia sekali. Dan disebabkan kita tak ada dalam Champions League, Manchester United sekarang kena bayar pampasan 10 juta kepada Adidas. Cuba kau bayangkan, yang kita cakap support rebuild lah, Amorim perlu bantuan lah. Macam mana lah Ineos nak bantu rebuild Amorim kalau duit tak ada bro? Dan disebabkan kita pokai ni, ini yang aku risau pasal owner-owner kita ni. Adakah mereka terdesak sangat sampai mereka hilang akal fikir, logik dia hilang, mereka tiba-tiba mengambil keputusan untuk jual mana pun player selagi boleh dapat duit? Ini akan menjadi satu masalah untuk kita. Kenapa? Disebabkan player-player kita yang bernilai tu ialah pemain muda kita, macam Garnacho lah, Amad Diallo lah, Kobbie Mainoo lah, dan mungkin Leny Yoro juga. Abang tak heran kalau tiba-tiba tawaran datang kan, alang-alang 30-40 juta, mereka jual pemain-pemain muda kita. Dan pemain-pemain muda inilah yang kita sepatutnya bina Manchester United, mengelilingi mereka. Lepas kita dapat duit tu dan beli player-player yang sesuai untuk Ruben Amorim, kita ada satu lagi masalah. Kalaulah musim hadapan Ruben Amorim tiba-tiba tercedok, dia bukanlah manager yang begitu padu sebagaimana kita fikir, dia kena pecat. Macam mana pula dengan pemain-pemain yang kita dah beli itu, yang menggunakan sistem 3-4-3? Memang lagi susah lah untuk manager baru yang akan masuk. Sampai kiamat pun kita masih akan rebuild. Dan lepas kita kalah kat finals hari itu, muncullah satu lagi masalah. Pemain-pemain sekarang dah jadi toksik. Ada cerita Garnacho tak puas hati dengan Ruben Amorim pasal dia tak diberi masa permainan yang lebih banyak dalam finals hari itu. Dah hampir nak keluar daripada kelab kita. Dan ini juga akan menjejaskan semangat pemain-pemain kita menjelang piala yang lebih besar, piala Maybank. Betul tak? Dari situasi ini juga sebenarnya ada benda positif. Kita boleh lihatlah pemain mana yang sesuai untuk Manchester United, yang mempunyai kekuatan mental untuk menyarungkan jersey yang berat ini. Sejujurnya kan, kita sebagai fans, kita kena sabarlah. Kerana jalan kita sekarang berliku-liku, agak gelap, tiada arah tuju. Tapi satu benda yang pastilah, kita kena percaya yang suatu hari nanti, dengan harapan masa yang terdekat, Manchester United akan bangkit semula. Untuk Abang, memang GG MU selama-lama ni lah. Walaupun kita kalah, walaupun kita kecundang, walaupun kita diketawakan oleh semua orang, Abang tetap menyokong kelab ini sampailah bila-bila. Apa pula pendapat korang? Komen sikit kat bawah. Apa benda ni weh?